Ada pasien terkena influenza A, tak nak makan, tak ada selera. Okey, normal lah bila dah batuk, selsema, demam, sakit-sakit badan, kita tak ada selera nak makan. Tapi kita kena ingat untuk fight balik virus tu kita kena ada tenaga. Tenaga daripada mana? Daripada makanan. So, kena makan juga walaupun sikit, kena makan kerap kali. Ambil lah bubur ke, sup ke, elak makanan yang pedas, berminyak. Bagi mengelak ketidakselesaan kepada perut lah. Okey, yang kedua, jangan lupa juga protein. Telur, ayam, ikan, daging penting untuk antibody kita lawan virus tadi. Yang ketiga, jangan lupa vitamin C. Ambil lah buah jambu, buah mangga, buah kiwi, buah orange. Yang keempat, paling penting adalah air masak lah untuk bantu mengekalkan hydration dalam badan kita, bagi bantu untuk menyihatkan tubuh badan kita.